Okey. So yang seterusnya adalah masalah ramai orang simpanan dia bocor. Di sinilah tuan-tuan, kenapa sangat solid reason kita tidak simpan emas. Sebab emas ni kalis bocor. Jangan cakap kalis inflasi dulu. Sebab inflasi ni 4% saja makan duit kita. Bocor berapa persen dia makan duit kita? 100% hilang. Kan? Ada seorang penyimpan emas, orang empire saya, hari tu dia bagi testimoni. Dia cakap, memang gila lah simpan emas ni. Oh, dia punya starting point tu boleh buat copywriting kan. Memang gila simpan emas ni. Baca lagi seterusnya. Saya baru start bulan 8, dia cakap. Ni baru-baru ni. Saya baru start bulan 8, saya sudah ada 54 gram emas. Oh, target saya simpan sebulan 2 dinar. Bayangkan tuan-tuan. Oh, geleng kawan-kawan kamu. Ya Allah. Aku 2 gram pun sesat ni. Sebab tu kena ada banyak income Income kita banyak, boleh menyimpan banyak. Income sikit, tak boleh menyimpan banyak. Jadi, bila dia simpan dalam emas, dia punya ketagih simpan emas tu memang real tau. Especially tuan-tuan, siapa yang simpan emas, make sure cepat-cepat fizicalkan dan simpan sendiri. Dan elakkan beli emas digital. Salah satu sebab dia adalah emas digital kita tak boleh feel. Kan? Kalau emas digital, rasa pegang 5 dinar tu, rasa macam best lah 5 dinar. Kita dapat pegang 1 dinar pun, rasa macam, ya Allah, tak boleh percaya. Berapa ramai orang yang kerja 5 tahun, 10 tahun, 1 gram pun dia tak pernah pegang. Duit pergi mana semua?